Hai guys. Hai. Kita main mana ni? Kita nak pergi Gua Musang. Kita nak pergi Gua Musang. Buat apa weh? Alah, kita yang nak pergi tengok awak suling hidung tu. Suling hidung. Suling hidung tu apa? Hidung. Kena pergi sana lah baru kita tahu suling hidung tu apa. Okeylah. Jom. Benda ni sebenarnya dah lama dah. Cumanya bila dah zaman berzaman, makin lama makin ditinggalkan. Macam orang Melayu pun ada budaya makin lama makin tak ingat, dah lupa, dah tinggal. Macam ni pun seperti juga. Ni pun bukan semua boleh pandai main. Dia setengah orang yang ada bakat je. Sebab dia berbeza dengan seruling macam recorder tu apa, dia tiup pakai mulut. Ini memang pakai hidung. Tak semua orang boleh buat benda tu. Tapi tak banyak lah orang yang ada bakat tu. Kat suling kan kita tengok memang tiup guna mulut. Jadi macam tiba-tiba suku kaum Temia ni dia macam unik. Dia ada satu benda yang unik. Macam mana idea macam suku kaum Temia ni macam terdetik. Okey, kita nak buat kelainan, kita nak tiup guna hidung. Tu saya tak tahulah. Semua ni pendapat saya lah. Saya pun generasi yang keberapa ni, saya rasa dulu orang asli suka memburu. Bila memburu dia buru burung lah apalah. Jadi dia terdengar suara burung ke apa ke ataupun apa-apalah benda yang berbunyi di hutan tu. Jadi nak macam burung tu kita nak panggil burung lah. Dia gunalah benda ni untuk buat suara burung tu. Ada yang tak pakai mulut pun ada juga yang pandai buat terus bunyi burung. Mungkin macam itulah salah satu sebabnya. Yang sebab lain tu mungkin muzik lah. Muzik yang bersekeput dengan sewang. Guna hidung ni? Keistimewaan dia. Keistimewaan tu memang yalah sebab dia benda ni dia memang bukan semua boleh buat. Dia memang istimewa. Orang yang pandai ada bakat je boleh buat. So dia tu pun ada juga. Jadi keistimewaan dia bagi kami masyarakat orang asli ni banyaklah dia punya tu apa kegunaan tu, macam memburu ke ataupun nak main muzik ke apa ke.